You're listening to another episode of Ngerti apa guys? Yeah, welcome back to another episode of Ngerti apa guys podcast hosted by Syafiq Dini. I'm foreign. Dan Amsyah. Amsyah dah kurus. Dia dah minum Filgrade 3 tahun. Terus berubah duk muka dia langsung. Handsome tiba. Tiba dah ada anak, dah ada bini. Otor kejangan. Okay. So macam ID cakap, hari ni kita akan berbual pasal men's confidence. Yeah. Pasal kita tengok kat luar sana banyak lelaki yang ada yang tak confident bila diorang try to look good Or do something, or do feel good, feel great feel good about themselves. So ID is here to tell his side of how he manage the confidence lah. How he gain the confidence to do all this, you know? Correct. And he is Ni first time sial aku buka ni cerita. Musibah aku ni podcast sendiri aku belum buka sial ni cerita. Ni kira kan eksklusif tau. yeah. Kira kau kena bayar aku macam sajatnya fee sial ni. sajak 2,000. Akhirat kau claim Akhirat. Kau sampai akhirat. Tapi ID will also ceritakan macam it's not korang tak boleh buat. Kalau ada rezeki silakan buat. There's nothing to be embarrassed about actually. Actually it's embarrassing ke? It was embarrassing. That's why I needed to get it out. You know. Okay lah. So cerita dia, actually diorang semua pun terkejut. Korang pun terkejut. The first time. Okay, kita kasih back story sikit. Actually episode ni was already recorded the previous time. Correct. Okay, tapi don't know why some technical difficulties, technical problem. Bila diorang dah balik nak edit, sound tak ada. Lepas tu action tak nak record pakai OBS. Nak record pakai OBS je, tak nak pakai Rodecaster. Lepas tu dah kena repeat balik cerita. Dah tak style je. Sound dia rosak. Habis. Okay, so basically apa yang macam apa Syafiq cakap, hari ni kita berbual pasal men's confidence sikit. Asal ni macam podcast aku pula tiba Kau yang berbual tak kasi kita can. Habis kau intro sikit, lepas tu campak. Perangai sial. Lagi aku je yang banyak berbual tau. Okay lah. Kasih korang ni lah. Kena tengok live. Okay, so sebelum dia cerita sebelum dia cerita kita tanyalah, jadi dia boleh cerita. Of course So macam dia aku cakap, tak sabar nak banyak orang kurang confidence kan. So apa yang buat kau like you feel like macam aku tak confident lah, macam aku punya diri ni like how aku punya look, kau punya looks lah kira. Okay. Ni kira dia start actually daripada time aku kecil lagi. So when aku was growing up, aku have always been the big size kid tau. Okay. So kira apa ni, budak gemuk ah. Kira aku gemuk. You tough club lah. Tough club rabak meh tu. So dah gemuk, habis lepas tu aku hitam. Jadi dia kau sel. Kau putih sangat ke apa? Sial yang kau nak ketahukan aku. Aku pun tak confident nak cakap diri aku hitam. Muka mak Jowo. Nak ketahukan orang. Sial. Okay. So like I said, growing up, all this while aku have been always the fat kid. So And dark. and dark. Tak payah nak emphasize lagi. Tak payahlah. Yeah, so as aku grow up, definitely losing weight was a problem lah. So aku punya badan macam dia cepat naik tapi dia lambat turun. Okay. So aku dah try everything. Aku rasa the only time yang aku betul-betul kurus was bila aku hit set 1. Aku hit set 1 from P6 kan, the base PSLE. So you got nothing already kan. So aku hari-hari aku pergi jogging. Pagi aku bangun pergi jogging. Lepas tu malam aku pergi jogging lagi. Okay. And jogging bahasa case 5 click 10 click macam tu. At that age kau dah start
Ya, pasal nak masuk secondary school tu. Okay, faham. Habis kau dah biasa pasal kat primary school kau kena bully. Pasal kau selalu gemuk kan. So aku macam wah fuck, tak boleh. Habis kira kan makan pun kau start Makan aku tak nak makan je. Aku makan aku sengaja muntahkan balik. Aduh. Like, it was that bad. Aku rasa aku macam what they call it, anorexic tapi gemuk punya anorexic. Oh bukan, dia food something malnutrition saya ni. Something like that. There's a name for it lah. So every time aku makan, aku akan sengaja muntahkan balik. So aku just makan for the sake of, you know, I want to feel like I'm eating something, tapi nanti aku muntahkan balik. Faham. Tak rasa lapar? Tak ah. Pasal dia ada that belin apa, kau rasa macam kau dah makan apa. So at least dia at least something goes in. Kau cengkung lah ke kan? Lepas tu time aku masuk set 1 cengkung. So Daisy cakap binge eating. Bukan, salah. Itu bila kau tengok Netflix, you know, then you Tu binge watching ah. tak eating. Okay. Kira kau makan sambil kau tengok something. Tu binge. Dia something lah. Food. Kan korang ni sudah lah kan, guys tolong lagi. Google kan guys. Dia masalah dengan pemakanan lah. Kira tak nak makan lah. Okay. So after that, bila aku dah sampai sec 1, aku dah kurus lah. And then aku rasa everything went haywire bila part aku dah habis sec 4. Lepas tu Poly pun masih okay. Aku aku rasa Poly was the start of everything. So stress dia Poly, aku ingat hari-hari aku akan cuma makan satu benda je, pau. Kau tahu pau? Chicken pau, honey chicken pau. Dengan aku akan minum soya bean. Itu je. Vitasoy. Kau tahu bukan Vitasoy, Nutrisoy. Yang aku minum a lot. Konon healthy lah konon. Tapi yalah, after in the long run nanti aku explain kenapa Nutrisoy ni play a very big part dalam cerita ni. Okay. So jadi bila as aku grow up, then aku dah habis aku dah habis poly tu, aku sambil tunggu NS aku kerja full time dekat gym. So aku kerja dekat True Fitness punya gym tu. Hari-hari workout kan. Hari-hari aku kat counter je tau. Tapi kau berkawan dengan kira budak-budak personal trainer semua and all that. So that's where aku learn about steroids. So aku pun ambil juga. Pasal aku kerja sana hari-hari aku workout apa. So dah lagi dah reach that level kau nak sadu lah. So aku bila jumpa budak-budak gym semua, so main steroid. Badan okay lah, jadi jugalah. Jadi aku say okay. Lepas tu terus dah masuk NS kan. Wah fuck, haywire Jack. So dah tak exercise, dah tak apa kan. So tu yang aku rasa everything went glebe. Wait, so your NS vocation ni siapa? Aku duk office je. Personal. Yeah. So bahasa kes nyari pergi BMT aku kira nyari pergi malam balik. Office hour. Okay, faham. So kira ayam sakit lah. So bila aku dah settle everything, aku rasa that's where bila aku dah gain balik weight kan. So that's where dia punya this thing was the bulk of it yang really affect aku my confidence, which is man boobs. Siapa yang tadi? Kau aja apa? Aku pasal aku faham. Tak betul, man boobs tu. Man boobs ni kira habis lepas tu recently I would say like for the past 2 years aku dah start ambil feel great ni kan. Kan aku dah kurus gila. Aku even reach to 71 kilo tau. Yang aku paling kurus lah dengan feel great. Kalau korang tengok balik video this in aku punya IG punya pin punya post tu. Kalau kau tengok, walaupun aku dah kurus, titik masih ada. So apparently ni man boobs, kau exercise macam mana pun dia tak akan hilang. Ini die nak kena operate. So that's the hard truth about it lah. And then bila yalah aku dah kurus semua, tapi titik masih ada ni. Jadi aku stress. Kita suka pakai word titik. Korang jangan imagine macam-macam Sekarang semua tengah scrolling aku punya IG tu, titik ID. Hashtag titik ID ya. Hashtag titik ID. Jadi bila aku pergi kan, aku buat research and all that, macam mana nak hilangkan apa gini semua. So and then what causes this thing. Okay. So nombor 1, all these steroids definitely because it messes with your hormones.
Okay. So itu satu. Habis soya bean apparently also does. Serious ah? Yeah, soya bean is for women actually to Dia increase estrogen. Apa yang kau Tak, pasal aku hantu soya bean sial. Tapi tak ada kan? Ada apa ni? Awak? Kau Ada drink in moderation. Okay. You don't drink like ID. Oh. Okay? Oh, dah. Kau ajar. Ya, tak, tapi sudah aku hari-hari duk. Aku rasa sampai sekolah aku akan beli. Lunch time aku akan beli. Balik sekolah aku akan beli. Tapi kau tak berak-berak ke apa? Tak. Pasal kau minum susu apa? And it's hari-hari tau. Entah, okay je. So far okay lah. So far tak berak-berak lah. It doesn't Dia like. bukan lactose intolerant. Yalah, but if Asal you bunyi dia lain bila kau cakap apa? Lactose intolerant. Okay, like, betul. Kau repeat Barin. Yeah, so dah habis everything kan. Tu yang aku macam wah, I needed to do something about it. So aku pergi and research and everything. Bro, mahal sia dia punya surgery. Surgery dia, I mean in Singapore itself is mahal gila. So aku just tengok harga je tau. So aku macam okay, never mind. You know what? Fuck it. Let's not do it lah. I mean it doesn't hurt. So it's okay, you know. Okay. So and then kira that's why kalau kau tengok balik video-video aku lama-lama kan, walaupun aku kurus, aku akan nampak tau dalam baju tu aku akan pakai macam this compression punya singlet. Yeah, so it's because just to hide the titik. So apa ni before within that 2 years yang aku consider feel great, aku was actually sponsored by this one aesthetic makeup company to do the fat freezing. Korang ingat tak? Yeah. A lot of people were asking me about the fat freezing apa benda, and there was tapi aku selalu buat macam lavender kat tummy depan apa ni semua. Honestly aku tak rasa there was a lot of difference, but the shit that made it a lot of different in my life was bila aku decided aku was asking them, can this thing actually be done on man boob? Pasal it's fat spot reduction apa. Maknanya you can remove the fat where you want it. So and this thing is fats what? Yeah, accumulated fats what. So dia cakap boleh. Oh, So, really? boleh. So aku macam okay, let's get it done then. So bila dia bikin tu, the first one was okay. The second time aku datang, it was a new staff. Okay. Budak baru tau. Jadi kau try imagine kau buat budak baru, buat untuk orang yang kau pakai untuk buatkan kau content. Tak kebodoh tu. Jadi bila dia pasang tu, aku tak tahu mungkin and dia macam pasang tak kena dia buka. Pasang tak kena dia buka. So bila dia pasang lama kelamaan tu, bila time and I think the whole thing the whole procedure take about 45 minutes aku rasa. Okay. Jadi bila dia dah tu, aku rasa sakit tu. Sakit Right after that Is thing the pain one-sided or both? One-sided. It was one-sided. So aku macam bro, ni mesti something went wrong somewhere. So aku pergi, but tak nampak sangat lah. Tak nampak sangat pasal dia baru keluarkan apa semua kan. So dia akan macam beku tau. Dia macam ada, kau rasa a lump of fat yang kira keras lah. So tu yang kau nak kena urut-urut kasi dia keluar. Kau tak imagine aku keluar dia punya klinik tu, aku nak jalan pergi kapak je, every step kira bouncing apa, aku dah rasa macam asal sakit semacam Okay. So aku didn't think much about it. Aku was going to office after that treatment. Aku sampai office, aku rasa macam pedih. Dia dah macam merenyam ya kan pedih. Jadi aku macam asal aku pergi toilet. Aku buka, bro, titik gua swollen je. So suap bengkak blue black punya duk. Blue black rabak. Tak, aku macam what the fuck. Kau tahu bila aku ambil gambar, dia macam satu side titik normal, tapi yang lagi satu side kira suas segi macam Oh lemuk. Titik lembu suara rabak je, suara rabak. Kira sebelah kira titik titik budak secondary school, sebelah Mak Jan lah kira. So gitu aja, that level lah. And then aku dah macam apa salah apa gini semua. Then ada nampak this macam water, kau tahu macam Nana punya bubble besar gila. Pasal kira dia terbakar. That shit
kalau kau idea lama sangat ataupun kau salah pasang apa, it burns the skin. Oh my god. So itu yang dah terbakar and it was big, you know, it was like macam that size. Yeah, and dia sampai ke punat. Itu masalah dia. Dia sampai ke punat je. Tapi punat kau tak terkeluar like protruding ke apa, tak ada. Dia macam engorge lah kira tak. Engorge maknanya dia besar. Memang some people naturally punat termasuk apa. Ada punat negatif lah macam Dia jangan buka aib dekat sini. Itu aib dia. Apa sial punat negatif? Tak, kau kalau tengok certain lelaki punya punat Dia macam minus. Dia macam minus. Macam kau boleh letak screwdriver minus, kau boleh pusing-pusing. Sorry arms. Tapi lelaki punat minus tak apa sial. Apa? Perempuan punat minus tak style sial. Sampai ke situ lah pula. We talking about men. Okay, sorry. Men's confidence, sorry. Yeah, so kau tahu tak, kita dah menyakitkan hati berapa ramai orang. Baik lelaki yang perempuan. Takut diorang self-conscious pula. Jangan jangan, tak payah. Tak apa. Itu pemberian Tuhan. Terima je. Tak semua orang boleh pakai screwdriver Tapi minus. ada satu trik kalau nak terkeluarkan, jentik je. Atau cubit. Dulu aku selalu buat. Aku cubit. Dah kelaut ni. Betul. Okay. Jadi okay, so the moment aku then aku masih pakai baju and all that apa. So bila aku sampai rumah, aku nak check, the bubble burst. Kira kau try imagine, and dia macam a whole bag of Nana tau. At that point of time, kau masih pakai singlet kau? Masih. Kau dah tak? Tak. Aku buka pasal it was too painful. Okay. Jadi aku buka kan. Then after that thing dah kira baju aku semua basah. Dah basah. Aku dah macam alamak ni macam mana tapi kulit dia masih intact. Aku dah agak mesti satu orang check. Aku kat cermin ni tengah check minus ke plus. Bang, dia bukan minus ke plus bang. Dia bulat atau termasuk. Kalau dia bulat plus easy. Aku dah cakap tak payah check. Minus yang Philip kan? Philip Kan orang panggil Philip. Philip brand kan? Bukan dia. Aku ingat bapak aku selalu ambilkan Philip. Ada Chan lah. Yang minus lah. Ada Chan. Yang plus juga. Kira punat Philip lah. Kira semua check je. Tak payah check. Aku dah agak mesti salah satu. Tak ada masalah dia umur dia berapa yang dia baru nak check punat dia size apa. Size apa. Anyway to our listeners, we are living through TikTok with Alkisah. So maaf ya kalau kita layan sekejap. Tak ada, betul. Dia umur berapa? Takkan dia sekarang mau nak check. Kau hari-hari mandi kau tengok cermin apa? Nama kau pun kelakar. Celaka Ramli. Ramli mana? Sial. Okay, jadi so continue Aku after tengah fikir Ramli Sarip yang punat sial. Orang sial lah, nama username dia dangerous lah sial. Okay, jadi bila aku dah tengok tapi kulit dia masih intact. So aku was okay. Then aku mandi, kira kulit dia intact kan. So kau tak rasa apa-apa tau. Bila aku tidur, aku bangun dah tersiat mat. Dah tersiat. Jadi it was like, kau tahu yang that white skin there. Aku merana Jack, merana nak mandi. But does it stick to your shirt? Tu baju lah. So aku and aku tak ada macam that gauze apa gini semua apa. So aku nak kena pergi kedai dengan baju yang dah melekat tu. Jadi bila nak buka untuk pasang gauze tu, kau try imagine kepedihan dia. Rabak. And then it was and it became even bigger. Okay. Bigger to the point where dia dah kira sampai ke bawah tau, because it's too swollen kan. Aku pakai baju kira dah macam kira dia tak drop ke bawah, dia drop sideways. Tak, dia drop bawah. Dia drop bawah. Pasal kau tengok tadi action kau buat macam dia sideways. Oh tak. Dia drop bawah, dia drop bawah. So dia tengok kalau aku macam baring gini, dia side. Betul lah. Yeah. Okay, so tapi cerita ni tak ada kena-mengena dengan dengan whatever that apa ni happen at the end of the day. So that one kira dah rabak. So
I went to that extent just to try to get rid of this man boobs thing. Okay, so it was so rabak. And then kira punat gua tak style lah. Kira kalau sekarang korang tengok aku ni punat dah tak style lah. Tak boleh. Pasal kira aku ni tapi sekarang kira punat aku macam mana aku nak cakap kira dia ada dua, dia nampak macam ada dua scar putih kat tepi. Kira nampak orang ingat tindik lah. Okay. Kira style lah Style lah. Jadi But the merana bro, not style bro. Lama sia, 2 minggu je nak baik. 2 minggu. Tapi kau try imagine, aku belum ada lesen kereta at that time. So every aku punya ride naik motor, every hum kau boleh rasa tu. Every hum, every macam jerk sikit kau rasa tu. So did you went to a clinic? Tak ada. And the worst part, it was in the clause. If anything happen, kira aku tak boleh buat apa-apa. What? Wow. Yeah, so and diorang punya compensate is kita kasih kau cream, kasih kau ni untuk You almost lose your nipple bro. Yeah man. So nasib baik dia tak permanent. So tu yang masih okay lagi. Yeah. So yalah sikit. So that is one story lah. So after everything, then aku as aku dah baik everything kan. So aku masih buat field grade apa. Masih buat continue. Alhamdulillah the income was good. So aku macam okay, you know what, let's go and meet the doctor. Aku really wanted to get rid of it. Okay. Because daripada seorang yang gemuk, dah kurus, confident kau naik gila. Memang aku punya confident level tinggi gila. Tapi because of that titik, tetap drop. Tetap macam siap rasa lah. So it came to a point where terus aku pergi one of the clinics dekat Singapore. Dia membuat dia punya assessment, apa gedebak-gedebuk semua, 22,000 mat. Nak hilangkan titik punya pasal 22,000. Just for some fats at your breast Yeah. area. Lepas tu dia nak sedapkan hati aku. Oh, this one your skin I can take from you. Kira nak betulkan punat aku lah. Aku dengar 22,000. That time sales was good lah. So aku cakap, "Kimak ni sebulan punya gaji sial macam mana sial." So aku cakap, "Okay, what? You know what? Never mind lah. You know, mungkin ditakdirkan lah aku dengan memboob je lah all the way." So there was one day aku tengah dekat gym. This one was last year lah kira. Last year aku pergi. Last year? Last year. Tak early this year. Iya ke? Yeah. Last December lah kan? December? Last year? Last year December. So apa ni, bila aku dekat gym, apparently one of my friend yang ada dekat sana, dia macam, nampak difference tak? Tak kecak, apa sial kau? Aku baru balik ni. Cakap balik apa sial? Rupanya dia pergi bikin gyno. Kira gyno removal lah. So man boobs, dia punya medical term ataupun scientific term adalah gyno. Bukan gynae Bukan gynae. Gyno, yeah. So jadi bila dia share dengan aku, dia pergi this one clinic dekat KL untuk bikin, and it only cost him 9,000 RM. So it's about 3K lah. So aku dengar macam kau biar betul. Dan dia cakap serius. Dia tunjuk aku receipt semua. Tak, aku cakap kau kasih aku nombor. Aku terus on that day, aku terus pergi book. Aku pergi book. Tak gigi lah? Tak gigi tu. Ni benda tak boleh gigi saya, tak boleh gigi. So bila aku pergi and everything, so the gyno punya ni starts at about from 9K onwards tau. 9K RM onwards. Aku punya just for titik because it's apparently bigger than his lah. So bunyi macam so it was bigger than his. So aku punya titik aja kena 15,000 for both. Takkan aku nak buat satu. Tak, I mean mana tahu one side 15K ringgit. Okay. Come on man. Habis kalau orang tak ada duit, kira dia buat sebelah dulu. Ya. Ni celaka Miramli. Aku no comment dengan dia. Dia cakap tak kira natural, tak boleh kecil aku rasa dia cakap tak boleh kecil naturally Tak boleh. Bukan punat. Dia cakap tak kira natural tak boleh kecil kena pakai seji So technically this man boobs no matter how dia bukan punatnya size bang, yang saya pergi surgery bang. Dia tetek
dia bang. Dia bukan punatnya. They call it stubborn fats Yeah. yang tak boleh dibakar. Whatever you do, you diet Kau exercise kau macam mana, kau exercise ke chest apa. day hari-hari pun dia akan tetap ada. Yeah, if you exercise, it will gain muscle, but it will push your fats keluar. So kau man boobs makin besar. Makin prominent lah. Makin prominent. Yeah. It will protrude out. Yeah. So and especially macam bodybuilders apa gini semua nampak tau. Aku actually didn't see it, tapi bila dia tunjuk aku gambar before after, nampak. So okay. So cerita dia macam gini. Jadi aku dah book appointment apa pergi semua kan. Aku pergi. Aku tak bilang sesiapa. Aku just bilang family aku, aku dapat job kat KL, berlakon. KL Gangster 3. Audition. Bukan gangster. Ni High Council. Yang Kaha ke Kudrat? Kahak. Hak tua. Semua percaya Mat. Semua percaya. Jadi bila here's the funny thing. So bila aku pergi, aku touchdown KLIA je, terus aku naik Grab terus pergi klinik tu dengan lagi-lagi semua. Pasal Airbnb belum boleh check in lah. So bila kita pergi, the clinic don't look like A clinic. Yeah, you're going for surgery. Dia tak nampak macam a place where you can actually get your surgery done. Kau faham? Okay, faham. Dia macam macam mana aku nak cakap, dia luar dia nampak cantik tapi macam Dalam dia macam black market punya klinik something like that lah. No, but the interior was nice. Aku dari luar nampak macam black market. Tak aku macam Dari luar. sial lah, ni biar betul sial ni tempat. Kira masuk terus Tapi dia macam industrial macam gini lah. Kira industrial area. Aku try imagine lah. Jadi kau macam the fuck sia ni, betul ke tak sia dia ni hantar aku? Is that why it's cheap? Aku dah fikir gitu dah. Jadi bila aku pergi, dia dah register apa gini semua. So saya cakap okay, jom masuk dalam jumpa doktor. So aku dah duduk kat dalam. Sekejap lagi dia cakap okay, aku dengar orang cakap doktor ni dia nak masuk. Sekejap lagi doktor masuk. Aku jadi macam, aku daripada happy dan confident, macam yes, finally get it done. Nampak doktor tu, gua fikir balik saya, aku dah 50-50 je. Doktor gemuk. Oh my god. The contradiction tu. Klinik yang buat liposuction, yang buat hilangkan gyno ni semua, doktor dia gemuk. The contradiction. Jadi kau the irony. aku macam, ini betul ke tak sial? Aku dah macam sial lah. Bukan nak fat shame, tapi dia gemuk. Jadi aku macam biar betul sial ni. Aku cakap aku dah macam tak apa lah, tawakal lah. So dia cakap okay, buka kau punya rope. Dia picit-picit. Lepas tu dia ambil marker, dia draw. Dia marking dia buat marking dia cakap okay, saya buang sini. So kira dia dah serius lah. Tapi time dia pegang tu, habis aku tengok dia, habis aku macam sial lah, apa yang kau raba-raba sial. Kau duduk kau you were dah lah, sitting aku tak confident, kau gemuk. Kau faham tak? Jadi dia macam okay. Kalau kau nak aku kasih kau macam reference, dia size Amsyar. Yeah, so now you understand why aku tak ada confident. Okay. Tak ada, asal kau terkejut. Tak lah, I mean like for a doctor to do all this and he's Amsyar ada dekat dalam tak? Amsyar tak ada. Jadi sorry Amsyar, but you were the closest lah for okay lah, me. doktor tu niat baik lah nak tolong orang kurus. Yeah. Okay lah. Yeah lah, I mean he does it for people lah, but not on himself lah. Maybe mungkin dalam yang amount yang aku bayar 15,000 RM tu, mungkin dia punya cut setakat berapa je. Jadi dia pun tak mampu. Mungkin lah. Jangan-jangan lemak kau transfer kat badan dia tak? Dia fetish. Pasal dia buat marking ni kau ambil. Okay, yang kelakarnya, lepas tu dia tanya aku macam okay, ni nanti nanti bila dah keluarkan lemak ni semua, you nak masukkan kat mana-mana tak? Masukkan kat mana-mana? Jadi aku macam Pasal dia cakap saya bayar untuk keluarkan, buat apa nak masukkan balik? Masuk mulut saya ke? Tak. Okay, so apparently there's two places that people always put it back in. Where? Nombor satu, pantat. Okay, understandable. Yeah, so dia macam butt kasi besar. Nombor dua, connect Mat.
So dia tanya aku, nak tak? Dia offer kau. Yeah. So apparently that is something that a lot of apparently lah guys kat sana buat lah. Termasuk kau. Tak lah. Ada chance dia DH buat kat situ. Oh, maybe. Maybe. So Wait, okay, jadi batang kau. Okay, batang. Okay. Jadi dia akan inject kat kiri kanan. Kira dia masukkan. Kasih dia tebal lah. Dok, aku okay, ni aku jujur. Aku for a moment aku thought about it, bro. Legit, bro. Come on lah, BDL. Which guy don't want a big dick? Right. Tapi then dia cakap you think about it first. Pasal dia nak kena siap-siapkan barang kan. So dia cakap you think about it first. So aku dah macam dekat hot seat, mat. Aku dah tengah duduk kat katil kan. Aku macam masih boleh pegang handphone lah. Aku dah Google, mat. Dah check. dah tengok video-video orang review, orang yang pernah buat. Aku macam biar betul ni. Kali lepas tu ada satu yang aku nampak, one of the comment, dia cakap bila dia dah after dia pasang, the bebet don't feel like a legit bebet. Ya, pasal bila kau keras, dia semua keras apa. Tapi kalau kau dah inject lemak-lemak, dia macam ada squishy. Like cushion like that. Like cushion like that. So tak natural lah. Habis kadang ada doktor yang mungkin tak professional sangat. Jadi kadang bila diorang taruh tu dia tak even. Jadi bebek kau macam crooked sikit. Mungkin macam right side dia letak lemak lebih sikit. Sini dia letak lemak kurang sikit. Takkan dia nak weigh dekat weighing machine. Lepas tu nak even out. No, but the thing is they have to cairkan the fats first, right? For what you want to cairkan? Dia bila time dia sedut kan, bila kau buat macam lipo for example, kan dia lemak liquid. But then how you want to inject to the batang sia, need to cut open, you know. Iyalah, dia buat macam dia taklah cut macam besar sangat. I mean like dia macam slit sikit. Then lepas tu dia masukkan lah. Ngilu kan. Dia bius. Dia bius. Takkan dia inject. Kalau sunat pun bius lah. Tak lah, itu of course lah kan. Ini kau dah tak potong ada, banyak. cuma dia bius kat situ. Still kau boleh tengok. Yalah, masalah dia bila bius tu sakit. Itu masalah dia. But how much is it? Tambah setakat berapa? 5,000 tak salah aku. Yalah, pasal lemak dia dah keluar apa. Dia kira tak, bukan extra. Why are you like thinking about it, siap? Kau tengok ini macam 5,000 worth it, sial. Kira kan kalau aku pergi sana, dia pakai fat siapa sial? Kau punya. Mungkin Dr. Tumia sebab tu dia tak kuruskan diri. Aku harap doktor ni dengan maknanya time aku datang tu dah berbulan bisnes besarkan bebet tak jalan. Mungkin dia tengah simpan stok. Tak nak aku lemak dia kat aku pay batang. Free kau dapat kolesterol dia. Yang Farid juga high kolesterol. Kita ni lemak lemak doktor tu yeah, so jadi bila aku dah nampak tu komen, luckily it was that comment that kasih aku macam okay, you know what, let's not do this. Blessed enough. So aku macam okay, good to go. Masalahnya dia tak tanya pun opinion wife dia. Itu yang patut dia first tanya tau. Dia mesti cakap jangan. Jadi tak payah tanya. Aku dah kat bilik tu. Tu juga okay, kira keluar surprise. Wow. Extra luggage. Okay, so apparently it was a day surgery. Okay, so it took like about 3-4 hours around there. Jadi kau try imagine bila here's the scary thing tau. So bila dia dah sampai kan, tu dia cakap okay, dah boleh buka rope, dah boleh baring. Dia on aku YouTube. Dia on Dia nak kasi kau tenang lah. kasi aku tenang lah. Ya. Dia buka apa? Didi and Friends. Daddy Ash. Actually dia Daddy Ash. Jadi bila aku dah baring tu kan, so dia dah tempat yang dia marking semua apa, dia inject the bius. Wow bro, that bius was fucking painful bro. Pasal dia nak kira betul-betul kasi kau tak rasa apa. So dia dah no. Okay, lepas tu dia apparently dia potong lah. Pasal dia rasa tak?
Tak ada. Estimate how many injections you got for the... A few. I think like 7. 2-3 per titik. About there. Oh, 2-3 per titik lah. So bila dia and aku awake tau. Aku not asleep throughout the whole bloody thing. Jadi aku nampak. Aku saw every shit that was happening to me. So kau try imagine dia dah inject. Lepas tu dia dah cut kan. So dia cakap okay tak rasa, maknanya dia dah tahu lah tak rasa. And then tiba-tiba dia pusing belakang, dia apa, dia keluarkan this fucking long metal tube. Duk panjang gila duk. Kau pernah nampak apa macam perempuan kalau kena epidural? Kau tahu berapa panjang dia punya needle? Macam gitu panjang lah sial. Aku dah macam gemak ni, kau nak masuk mana sial? Rupanya dia macam okay, ini nanti awak akan rasa macam belon macam berat dekat dada gitu lah. So apparently that thing dia masukkan air mat. Air. Dia masukkan air kat dalam. Okay. So kau nampak tu, kira macam gini, kau bayangkan kau nampak dia betul Inflate. Kalau meletup macam mana? Jadi dia tu kira literally masuk air lah. Kira orang cakap. Sial. Okay, so dah inflate tu kau nampak kira macam besar gila lah. Nampak kira macam belon lah kira. So dia masuk, tapi yang the thing is dia masuk kan, kau rasa tau macam you feel water going in tau. Kau faham tak? Kau tahu macam bila kau minum air, lepas tu kau telan, kau rasa kan air dia macam gitu lah. Habis dia sejuk. Jadi lagi kau rasa macam, and kau feel macam air dia masuk sini kan. So kau feel dia macam ke tepi. Habis lepas tu yang sebelah sini belum masuk air kan. Dia sengitkan tu besi, dia masuk. Wait, through the... Yeah, through that hole here. Same hole? Yeah. Hey. Oh my god. I mean, mana tu dia keluarkan? Yeah. Aku bersyukur hari ni Amsyah tak ada. No! Sebab tak ada. Pasal kalau Amsyah ada, dia akan fikir lucak all the way. So apparently dia dekat Okay, dia masukkan, dia keluarkan sikit tu dia sengit kan. dia keluarkan sikit, dia sengitkan, lepas tu dia keluarkan sengit. The thing is, kau boleh rasa yang dia dah ke sini tak apa. It's still on the same side bro. Dia tarik, dia masuk sebelah sana je. Kira kau nampak besi dia kira macam Amsyah, fikir 2 kali Amsyah. Apa buat? Tapi itu tak sakit. Legit tak sakit. Yalah, because they numb you already. Okay. So dia akan sampai yang kadang sakit bila terkena macam kulit-kulit tipis. Macam dekat-dekat dengan ketiak situ. Situ rasa gila punya. So dia dah isi kan, dah penuh kan, dia keluarkan. Okay, jadi kau dah macam okay, what's next? Dia keluarkan lagi satu punya besi mat. Ada 2 besi. Lagi satu punya besi. Okay, yang ini okay, bunyi. Kau tahu macam dentist kalau no scaling. Bukan itu. Itu grinding bodoh. Itu grinding. Lain. Okay. Habis bunyi macam Aku tak tahu pasal aku tak Yang air punya. Itu kau kencing babis. Aku tak tahu. Okay lah. Bunyi macam air lah, keluar air. Yang itu keluar air meh. Okay. And mesin dia pun bunyi tak ada bunyi meh. So bunyi was only from that thing. Kira air punya bunyi. Okay. Dia keluarkan another thing. Panjang juga, tebal sikit. So dia cakap okay, standby. Dia masukkan. Dia on to machine. Kau tahu bunyi macam aku tak tahu lah, generator macam dekat factory punya. Aku dah macam kewa ni bunyi apa sial. Lepas tu kau rasa kat dalam macam macam mana aku nak cakap kau tahu macam blender ni macam kau rasa macam gitu tau. Shredding the fats lah. Yes. So dia macam habis dia macam kat tepi-tepi semua. Habis dah kena kat ketiak masih boleh rasa. Dia kira macam life experiment. Aduh. Aku dah fikir macam-macam. Lagi bila Pak Dano sebelah kiri, aku dah kimak ni kalau dia tercocok hati aku apa mati berlubang tak style sial. Mati time nak hilangkan tetek. You think how long he do it? Like 1 hour ke macam gitu all the way? Lama. And that these two process happens a few times. Means ada pause.
Tak as in okay, so yang tadi masuk air, lepas tu dia betul. grind. The next one dia masukkan another long tube Dia untuk shred. vacuum tu benda semua keluar. So sedut air-air tu dengan lemak-lemak kau yang dah bercampur, dah pecah tu, sedut Kena keluar. aku doktor tu aku masukkan dua-dua sial. Otak kau Ya tu kimak lama sial. lagilah sakit. Tak kira macam Dia dah kena macam number. dentist yang letak kat tofis ni dah sedut air. Sambil dia grind, dia sedut sekali air. Tak ada. Jadi bila dia dah no then dia sedut kau dah rasa dia macam kempis balik tau. Lepas tu dia masuk ke air lagi. Kira pasal masih ada lagi apa? Masuk ke air lagi dia no. Lama gila tau. Tak aku macam kau jadi bodoh pasal aku sadar apa aku je. So bila dia dah habis everything, okay? So all the kira case lemak-lemak yang tepi-tepi dah hilang. So dia cakap okay, sekarang saya nak akan start potong punat awak sikit. Guys, korang punya favourite part. Long away. So okay, Repeat so dia akan potong punat. Okay, jadi kau try imagine ni punat kau. Okay, so dia akan buat a small cut at the bottom of your punat. Okay. Dia tengok punat. Imagine lah basically. Korang pun tengok imagine macam mana. Dia potong bawah. Lepas tu tajuk ni hari punat tenat. Okay, so dia cut a small cut at the bottom of your punat. Lepas tu dia tarik tu. Dia tarik punat aku. Kira kau try imagine kalau okay, ni aku baring kan. Let's say aku baring gini punat gua sampai atas to the point where you can see, you know. Tak aku cak kemak. Wow, you see live. Yeah. Dia potong kecil. Dia potong kecil. Tapi dia tarik sampai atas. Yelah dia kira dah macam hook. Kira tempat dia ada incision tu, dia tarik lah. They stretch your skin lah. Iyalah. Pasal sekarang dah tak ada lemak apa. Jadi dah stretchable saggy now. Dah segi. I'm starting to imagine things. Imagine. Wow. Jadi dia suruh tarik aku cakap kewak punat gua. Lepas tu dia kira macam tengah tengok dalam. So apparently yang tadi kita cakap, so that lemak yang tak boleh pecah tu Was still inside. is still inside. So itu dia nak kena keluarkan. So dia cakap alamak, yang ini susah ni. Terus aku cakap apa sial dia ni. Aku tengah sadar kau tengah tarik punat aku. Habis lepas tu kau cakap ni susah. Keep your comments to yourself bro. Tak ada doktor lain. Yang ada assistant kau je. Yang pas-pas kau barang. Tak payahlah cakap kasih aku dengar. Aku dah panik. Kau cakap alamak. Tricky apa. Lepas tu dia dah dia umpil kuat tau. Kira case dia macam trying to force that shit out tau. Jadi kau Tumpil pakai apa? manalah aku tahu. Dia dah kena block dengan punat ke? Kau rasa dia boleh nampak? Dia tarik, dia pegang ke dia hook? He has to hook somewhere lah kan? Tak. Kau ingat aku apa? So Dah dia bin nak tengok korban. dalam apa? Dia pegang lah. Dia pegang. Doktor ada 2 tangan. Dia gemuk bukan cacat. Kimak dia pegang all the way siap. So ni. Tak ada orang tanya. Tak ada. Sekarang kira punat ID plastik lah. So punat Mr. Fantastic lah. Kira panjang lah. Siap. Itu baru satu tau. Baru the first Habis dia dah punat tau. complaining tau. Siap. So kau terima tu dia dah alamak ini tak boleh ni. Jadi aku dah macam alamak apa sial dia ni. Sekejap lagi dia kata okay ni nanti akan macam you akan rasa panas-panas sikit Oh they have Aku dah macam apa dia pakai- sial ni. Tak aku cakap okay ni pak aku dah tutup mata aku macam fuck. Kau dah Ni tawakal mesti, lah. mesti sakit lah. Ni mesti rasa sakit ni. Lepas tu aku bau sekejap lagi aku bau macam bau sate Beef ayam. Sate lemak kan, sate babat. Macam sate babat. That kind of smell tu. Tak aku macam apa benda saya ni. Rupanya dia laser tu benda. Alah, have to Laser burn macam off. habis lepas tu macam bila kau tu macam terlepas sikit kau rasa macam tak aku macam apa benda saya tu. Dia dah macam lama-lama tau. Lepas tu dia dia kira dia lemak kan. Okay. It's a lump. It's like a lump. Jadi bila dia dah tarik sikit dah ujung-ujung tu, dia tarik sekarang ni dia tarik tu benda, dia tunjuk aku. Awak tengok ni. Awak tengok ni.
Dia ni merepek lah ni doktor. While the other end is still stuck inside tau. Jadi dia macam awak tengok ni. Aku macam Tak ada, good doktor pun tak macam gini sial. Ni doktor profesional ke tak? Mana kau dapat asal Kiwak dia seorang berbual dengan gua macam members je. Jadi aku macam kau tengok ni. Aku cakap. So jadi bila dia dah keluarkan kan, dia so apparently dia dah keluarkan lah. Dia dah keluarkan. Dia weigh it was 1 kilo. Satu side tau. Satu side 1 kilo. Lemak dia 1 kilo. Dan yang And it look the way it look like, right, dia macam bubbly macam macam nak aku nak cakap. So you try imagine it's one not block like a of normal fat. One block of fat, tapi dia macam very lumpy and all that. So apparently apa yang dia cakap, dia cakap apa ni, before this pernah buat apa-apa tak? Dia terus tanya macam gitu. Tu aku cakap pernah buat that fat freezing lah. Sebab tu lah susah nak keluar. So apparently it was supposed to come out smooth macam chicken breast. Oh, okay. Faham. But because I went for that fat freezing, that was supposed to macam pecahkan that lemak and dia keluar melalui macam kencing and berak and all that. So that thing didn't pecah. It just become lumpy. That's why it become like even harder, keras. what the hell? Jadi untuk korang-korang kat luar yang asyik tanya aku, that's why bila orang tanya aku, ni fat freezing ni untuk ni works tak? Aku cakap jangan pergi. Apart from the accident that I had, aku cakap jangan pergi lah because of this lah, now that I know. So it become dia tak pecah and dia tak get rid of. It's just there. Now it just becomes lumpy and even Actually, harder. Aku nak tanya kau sebelum ni, bila kau pergi fat freezing tu after that first session, right? Got any difference tak? Tak. Okay, so after that kau pergi the second session, you have your Because, infection, right? because aku pun faham lah benda ni dah bertahun. I know. Takkanlah satu session Mana boleh lah terus tu nampak fat difference kan. So after that second session, then you went through the infection ni semua, kau dah heal. Makin besar ke sama? The size? Dia sama, tapi dia rasa dia lain sikit lah. Dia macam keras gila for some reason. Tapi the thing is, aku thought it was like macam pasal aku exercise. So aku thought it was like chestnya muscle, but apparently it's not lah. It's because of that thing lah. Jadi kau try imagine bila dia dah keluarkan and everything, the weigh it was 1 kilo. That means satu side je tau. Satu side je tau 1 kilo. So the other side lagi 1 kilo lah. It was that bad, bro. That bad. And it's like big, you know. It's like big. Kau ada ambil gambar? Ada. Got lah. Ada. Aku tak tunjuk kau the last time. Dalam. Ya, aku tak tunjuk kau the last time. Ada. Dia tunjuk aku punat dia. Oh, yang punat yang besar tu. Kau nak buat thumbnail? Okay tak? Sial. Aduh, but it was like macam besar gila lah. So bila dia dah keluarkan dua-dua, then dia jahit balik and everything. So dah, terus aku balik sendiri lah. Kau balik. Pasal while I was doing the operation, bini aku dengan anak aku dah pergi check in lah. dah pergi check in. So they waited for me dekat Airbnb lah. Finally know lah. After kau dah bilang dia, when kau bilang dia yang kau pergi operation? Oh, dia tahu. She knows that we are going there ada for family ni. members. Oh, ada family members lah. So kau try imagine, the whole time diorang call aku just macam penat lah ni, tadi baru habis berlakon the whole day sih. Aku dah buat cerita what. Keluar cerita muka lain je. Aku suruh fight dengan Eddie Ashraf. Semua aku dah keluarkan what. Jadi okay, so you went back. So aku patah balik and everything, it was normal lah. Rasanya macam normal. Cuma dia rasa macam macam kau baru habis exercise bahasa kes rabak, kau all out gila punya. So dia just rasa macam muscle soreness. Dia tak ada macam pedih ke apa ke, dia tak ada. So doktor punya cakap is change the dressing every 4 hours. Okay. Here's another thing. So dia punya lubang, apparently yang punat tu dia dah jahit balik. So the only lubang was the lubang yang dekat bawah titik tu lah. Yang first yang dia masukkan tu lah. Jadi dia cakap nanti yang belen-belen air, belen-belen yang macam darah and everything, yang air yang dia masukkan tu, it will flow out from this thing. From the lubang. So you need to keep macam push it down. Stitch.
Taklah, kalau tak air dia nak keluar mana? Oh, ada belen air. Belen-belen air lah. So pasal that air is so that kau tak rasa sakit. Oh, okay. Faham. So siapa yang medik ni, aku ke kau? Kita bukan belajar operation kat orang, babi. Tak ya. So kau kena urut kan? So, bila mandi tu nak kena urut lah, air dia keluar. And aku rasa out of the whole, kalau kau nak tanya aku, the whole experience ni, leceh part is that part lah. Pasal it keeps on flowing for the next like 1 week, bro. Macam busy sia. Kira banyak air dia. Banyak gila. Habis kau nak kena push every time kau mandi. But is it like ada darah sikit? Ada lah. Ada, dia macam colour darah lah. So tu yang buat leceh. Tapi here's the thing. Bila time aku nak keluar daripada klinik tu, dia ada cakap, kalau nanti awak punya buah jadi besar, jangan terkejut. Tak, aku macam, apa hal sia? Dia suai inject ke? Tu yang aku fikir. Takkan kau suai inject without me knowing the bius senyap-senyap ke apa? Mana aku tahu. Jadi aku cakap okay, dia sengaja dia tarik blok. Tak, aku cakap aku okeykan je lah. Dia cakap jangan terkejut je. Nanti itu kalau jadi it's normal. Nanti dia akan keluar dengan macam kencing apa gini semualah. Okay. So aku tak expect much tau. So aku dah balik Airbnb tu, kita duduk tengok TV apa semua, nak tukar dressing ni kan. Aku pergi masuk toilet, aku nak mandi ni, aku dah buka apa gini semua. Aku minta bini aku tolong pasal dia punya sampai kat belakang sini. So aku tak nampak apa. So bini aku dah buka. Bini aku, "Yang! Wow!" Aku dah terkejut. Aku cakap, "Apa, Bi?" Apa jadi? Tak, aku cakap, "Apa?" Cakap, "Duk, aku tengok bawah. Kepala tu dah tak nampak, Mat." Kira dia suar sedut habis ni. Buah aku dah macam buah pomelo, Mat, besar gini. Macam roti hotdog tu. Tak. Shape. Bukan. Tak ada, sial. Dia bukan roti hotdog. Roti hotdog dia ke atas. Hotdog goreng. Bukan. Dia kira dah termasuk, dah jadi inverted lah. Ini suar jadi golden bowl, Mat. Hotdog dia. Kau faham tak? Kira aku pok golden bowl. Sorry guys. Bodoh. Dia kira dia boleh debate orang. Easy weh. Okay, kau kalau debate orang pun sini je, sial. Ini kalau aku debate dia bini, sial, tak nampak, Mak. Muka dia hilang, Mat. Nasib baik bini dia pun tak sakat Apa dia panggil lo? Tak tahu satu boxing pun. Boxing speed bag Duk, tapi besar legit. Duk, kau nampak aku pakai 2 tangan je. Kira kau tahu kalau kau duduk kat kau tahu jamban Airbnb, jamban hotel kan kadang kecil. Kan selalu kira kau gantung bebet. Kau kira kau rest bebet kat jamban lah. Ni gua rest buah-buah sekali, sial. Nak angkat 2 tangan tau. Busy, Mak, busy. Aku dah takut, sial. Aku legitly aku takut gila. Pasal kau tak tahu sampai bila apa. Dia kalau macam besar sikit je tak apa. Ni besar bapak, sial. Jadi aku dah macam, ni kalau permanent macam mana. So the fluid. Ya, pasal fluid dia kan it's supposed to come out from this too. Tapi kadang ada fluid yang escape. Jadi dia keluar dari bawah. Dia kira bertakung kat bawah. So yeah. Astaghfirullahaladzim. But it's okay, guys. It's back to normal now. Disclaimer, it's back to normal now. But how long? 1 week? Yeah, about a week lah. About a week. Besar gitu. Habis macam mana kau jalan sia? Kau kan suar dalam macam mana Syul? Is it painful? Is it painful when you Dia walk? tak sakit. Dia cuma kau rasa uncomfortable. Pasal macam dia block. Dia macam kau faham? Dia macam ibaratkan kau let's say kau kepit let's say water bag, water balloon ke apa. Kau kepit dan kau try jalan. Dan macam gitu rasa dia. dia. Kalau kau salah parking macam mana sia? Kau nak adjust. Nak tarik. Tak boleh, Mat.
Tak boleh buat secret satu Kan? Tak boleh. Dia kes nak biar kena pergi toilet bi. Asal salah parking. Kau nak parking apa? Tak, kadang-kadang one of the bosek pun macam tercepit apa. Sekarang kau punya ballsack dah tengah swimming in the bag of water. Kau nak tersepit apa ni? Aku tak tahu. Dia je yang menasai kan. Because the fluid is there what. So kau tak rasa sakit lah. Honestly tak rasa sakit. It's just that it's uncomfortable lah. Nasib baik aku bawa seluar semua yang baggy-baggy. Kira seluar Gen Z. Kalau gua bawa aku punya seluar Skinny straight jeans, cut. Selamat. Nak skinny jeans. Ni orang tengok ni bukan camel toe saya. Ni apa saya? Tapi busy lah. So yeah. So everything kirakan the recovery is 1 week lah. No lah, I think 1 week plus lah, close to 2 weeks lah. Baru kira aku rasa dah dia punya kira fluid dia habis. Tapi dia punya sakit dia dia punya macam dia Nilu, pasal dia macam keras kan. Pasal because inside what happens is some of the parts still dia akan ada macam this scar tissue. They call it seroma. So seroma tu dia akan jadi keras tau. Dia keras, jadi itu yang kau need to macam continue massage apa sebab. Tapi aku try to go macam after 1 week actually dah boleh exercise. Dah boleh apa macam normal. So aku try to go for jogging, tak boleh. Pasal dia every time aku macam ada discomfort lah. Dia macam sakit. Dia bukan discomfort lagi, dia sakit gila. Saya sakit gila. So yalah. So tu lah journey aku buang titik lah sampai ke KL. Just for it. But worth it lah. Worth it. I mean like macam sekarang aku can pakai baju without the need for the singlet and everything. So yeah, I mean it's but something I wouldn't go through again lah, definitely lah. But the doctor say it can grow back. Dia cakap very very less likely to grow back. It can for special punya cases lah, but then tu tak. So okay lah. But it really boosts your confidence, you know. Oh definitely. So macam sekarang now nampak balance lah. Macam dulu dah kurus tapi ada titik. Sekarang dah wow. Yeah man. Yeah. Tapi dia go for it, serious. Kau ada ke? Adalah. Tak ada apa? Kau jangan picit-picit ni, ada guideline tau. Violation saya nanti. Tak ada. Aku punya perempuannya ke? Tak kan? Yeah, so ada satu komen tu cakap boleh kalau badan tu naik balik. Okay, that's something yang aku definitely have already asked. Pasal aku takut lah apa. So dia cakap okay, this thing dia usually happens nombor satu kalau let's say kau ambil steroid. So dia macam kau playing around with your hormones. So that could actually make the gyno tu grow balik. Tu satu. Okay. Nombor dua, it usually happens during puberty. So the puberty is the determining factor whether kau akan ada gyno atau tidak. So that's why dia cakap usually if kalau let's say kau makin gemuk, dia very less likely to grow back. That gyno thing. Kau akan definitely ada babat-babat lah, but it won't turn into gyno. Don't need surgery, that one you just diet. Correct. Yeah, so yalah, itulah jenis aku. Tapi interesting sah. Pasal kita tak tahu how the procedure is, you know. Tak ada, yang penting diorang semua tak, korang pun semua tak tahu kan. Tak tahu sah. Yang that time yang bila aku patah balik tu, semua dah macam dia macam holiday. Tak tahu, kita tak tahu pun Zah. So okay lah. Terus aku buka Zah. Apa sial? Kita yang surprise Yel. Kita surprise tu, really surprise lah. Lagi kita tengok gambar tu yang swelling kau. Rabak Azhar, rabak really bad bro. So macam aku cakap lah, if you guys really want to go for something to get rid of your man boobs, go for surgery terus. Don't bother with but this is all cost money lah. Like money can make you increase your confidence. Size gyno kau tu yang buat sakit hati tu. Aku pasal member kau kena berapa je kan? Ya, naik RM 3,000 tau. Jadi aku expected macam okay lah, not so bad lah. Kita tengok di sini, not so bad lah. Because yours is already freeze, you know. It's like harga dah jatuh dulu. Oh dah jatuh. Harga dah jatuh dulu. Pasal dia dah measure. Yes. Wah.
But the thing is, aku pun tak tahu macam mana dia letak harga. Kan? Kau faham tak? Is it like berapa kilo ke berapa kilo? Actually kau But it cannot be berapa kilo because dia bayar dulu, baru dia sendiri. Okay. But they measure first, right? Then you pay. Yeah. So, macam mana sih? Besar gila ke titik kau tu? That big meh? I would say dia nampak apa? It's fucking obvious tu dulu Aku dah terfikir something. Kau fikir apa? Aku macam Cakap. tak baik pula kan. Cakap. Dia macam hari ni aku nak 15,000 lah. Dia tengok mood lah. Ni pun aku rasa jenis doktor isak gam ni. Doktor kedai mamak Okay, 15,000. Pasal kalau dia cakap start from 9K, I mean he can put that first. Then kalau let's say the complications where they need to do extra effort macam yang dia kena Additional tarik charge lah. then maybe that, bang ni since awak pun dah free macam gini, saya kena ada extra tau bang. Then mungkin kita akan faham. Tapi tak ada. Ha. Dia kira dia dah letak harga dulu, kau bayar baru dia bikin. Wow. Jadi at least macam tak lah, mana tahu mungkin pernah dia masa bikin dulu Aku rasa baru dia member bayar. corporate Ada yang mati ke apa. Tak besar sangat lah member kau punya kot. Kau Maybe tengok. lah. Tak, pasal dia sadu Sadu gila. kan? Jadi you can, I mean for someone who is not like super duper trained, kau tak boleh differentiate whether it's sapau punya chest ataupun like ada gyno kind of chest. Like the problem is just around the nipple area tau. So diorang just buang itu je. Pasal it will protrude the Betul, nipple. kalau Yes. takkan 29,000 sial. Tak lah, it will be cheaper lah. Pasal it's just a portion of it. Okay, It's a correct, small correct. portion. Okay, ni sekilo cincai lah 2,000. But it really gets your confidence up. So Alhamdulillah kan. Yeah. I mean it is definitely macam game changing lah. But macam aku cakap, I've been living with gyno for years already. Jadi to finally get it out, tu yang buat kau rasa macam Okay, kita tanya Syafiq pula. Okay, since dia apa pasal titik dia buat confidence level tu. boobs lah. Kau punya apa? Aku eczema. Oh, kau ada eczema. Aku baru kena juga, Shell. Kan eczema is annoying. tu baru kena. Kesian. Dekat elbow mat, dua-dua pula tu. Aku first kena tahun 2008, 2008. Tu around aku punya fingers rabak. All my 4 fingers rabak. Kau cacat ke? Ada 4 fingers je. Tak lah, like aku kan ada 5 jari, tapi yang kena 4 jari. 4 finger. Kau cakap kena all my 4 finger. Aku tengok so, tangan kau 5 je tu. Dua tangan nanti every time mesti 4 fingers. Yang thumb jarang. Tiba lapar sial. Dia repeat 4 fingers banyak kali buat. So bila aku range pun baik. first aku kena, aku cakap ni orang hantar barang apa sih, macam tak pernah aku kena. Orang hantar barang Okay. Tapi yang the worst part of the comment yang orang akan cakap is usually middle finger aku yang paling rabak. Sampai sekarang pun kalau korang nampak middle finger aku rabak. Tak tahu apa kan. Middle finger aku rabak. Nanti orang akan komen. Yelah, orang tahu kau dah kahwin, tak payah show off. Menunjuk sangat macam dia seorang pernah kahwin. Nanti diorang akan cakap macam ni kau finger siapa sial sampai throat macam gini, air gatal dia macam Mak bastard sial. So aku macam sial Tak lah. baik. So aku punya kira go to cover up, mesti aku cakap tak lah, aku kan bawa motor. So aku tengah aku mecin kali terap. So dah terluka lah kira. Padahal Tapi korang kira okey saya. Korang Aku kira tak okey, kau Syed. setakat elbow, engkau setakat finger. dan aku leher. Pasal aku gemuk, leher pendek. Betul tak? So kalau aku beli asal kau betul lah dia. Okay lah, okay. Leher pendek. Aku tak cakap apa. So bila aku pakai baju Melayu, kalau kau kenal aku dah lama apa, aku tak pernah pakai cakap musang. Ya. Pasal kalau aku pakai cakap musang, dia dah macam boleh tutup mulut. Dah bencin aku, dia boleh macam gini. So aku scrap cakap musang. Padahal cakap musang handsome dulu. Kau try. Try apa? Pakai. Kalau kau Lagi kalau aku duduk atas sofa yang macam gini kan, tenggelam kan. Siap dah macam cerita Star Wars tu. Siapa nama dia yang blob tu? Siapa sih?
Alah, cerita Star Wars But guys, lah. we are not body shaming We are not body shaming Dia body shame diri sendiri okey lah tu. Orang hantar barang cukup untuk 4 jari je. Yang lain satu dia tak cukup. Bajet tak cukup. Untuk Momo macam yang doktor aku minta extra. Ya betul, jadi tertenek. Auto tertenek. Tak payah pergi Korea. Tapi serius tau. Cakap pasal eczema. Dia cakap apa tadi, ingat orang hantar barang. Aku okay, macam korang nampak aku on social media semua kan. Kira aku punya eczema dah tak ada. Ya, Aku punya eczema dulu rabak gila duk. Dari hujung kepala sampai hujung kaki, except for bebet area. Sekejap, sampai daripada mana? So everywhere except the bebet area. Okay. The bebet area will be clear. So kau akan nampak macam dia macam Correct. Betul. Ada ke orang ada eczema kat bebek area? Manalah tahu. Kena dia tak cuci, tak cebok. Tolong guys. Okay. Jadi and aku punya is so rabak to the point where nombor 1 dia akan bernanah. So easy Banana. And kira macam mana buah aku tadi jadi macam pomelo. Macam gitu lah telinga aku. Aku punya mata akan bengkak, tak nampak. Banyak problem juga ni. Ada orang jawab soalan kau. Yang eczema kat bebek. Dia tak boleh masuk restricted area. Kena bayar double. Jadi aku punya eczema was so bad to the point, nombor 1 yang aku cakap tadi akan bengkak-bengkak, bernanah semua. And nombor 2, everywhere is gonna be flaky as fuck. Kau tahu macam Sahara Desert, macam crack. Kau try imagine dari hujung rambut sampai hujung kaki. And every time kira macam to the point where kalau aku straightkan tangan gini kan, kau boleh nampak macam Ya, macam ni aku nampak. bila kalau aku pusing kan, macam kau try imagine that every day aku mandi, aku akan to the point where aku akan melutut. Aku takut gila pedih nak mandi. Pedih nak mampus. Gila tu. Kau try, kalau orang tanya aku kalau mandi, aku akan pergi kat dalam toilet because it was so fucking painful. No, it was that bad. And aku have been having eczema like for since aku secondary school aku rasa. Sec 1. No. Sec 4 deh. Okay. So dia akan on off all the way out. Then and macam aku cakap, aku dah, and because aku had it since young sampai ke aku tunang. Okay, that's the funny thing tau. Sampai aku tunang 2 tahun tu lagi rabak. Aduh. Makin rabak, especially that 2 years. Aku tak tahu whether it's because of the additional stress nak simpan duit kahwin ke, ataupun memang it just happens that way lah. Tapi macam apa, kenapa aku cakap bring this up, pasal tadi yang kau cakap orang ingat hantar barang. Kau ingat hantar barang. Aku sampai ada orang cakap ni ada orang tak nak ni. Pasal aku tengah tunang kan dengan bini aku. Cakap ni ada yang tak nak ni kau kahwin. Sampai tu that point tak, aku macam apa ni? Like what the hell is this? Like macam aku have tried many things. Skin center dah pergi, doktor dekat Bedok dah pergi. Doktor Bedok tu nanti dia kasih kau teh. Doktor Bedok mana ni? Ada lah satu doktor. A lot of people go there. Aku rasa siapa yang ada eczema mesti pernah pergi, mesti tahu. Ada satu doktor dia kasih kau teh. Hari-hari kau kena mandi dengan tu teh. Bodoh. Duk, literally duk, kau kira macam nanti kau kena fill up baldi dengan tea bag tu. Isi lah. Then kau mandi dengan air teh tu. Check scam Lipton je. Betul scammer weh doktor. Tak, betul. Kau pergi klinik pelik-pelik It helps lah. No. It didn't help at all. So tapi macam aku cakap lah, aku usaha, like, I try every single thing. Doktor ni, doktor tu, habis blood test dah, tak ada allergy, tak ada apa. So jadi kau dah jadi macam fuck, tawakal lah. And aku found one doctor dekat Jurong yang dia kasih injection. Itu pak akan hilang. Tapi here's the thing, dia hilang and then tapi nanti dia akan patah balik tau. Okay. Then aku rasa aku go a bit too often already. Sampai to the point aku rasa badan aku dah kebal. So dia inject pun dah tak jalan. Jadi aku dah macam fuck, saya ni dah rabak gila tau. Dah rabak gila. Cakap pasal yang tu, yang bomo yang tu, dia yang cakap ada benda yang nak dengan kau begini semua. Adalah satu hamba Allah ni ada cakap, ada benda ni nak dengan kau. Ada nenek tu,
Nenek.